It's Gen Z rap battle. Yeah. Dorang nak ada beat, nak suruh dengar ni. Sekarang semua kena smoke, jadi polusi. Bagi beat sedih lagi pedih, sebab dia tak kena erti pedih. Asal nak check my phone, asal nak test my mood. Asal kau still tak clear, cuci tangan dari interview. Mas nak interrupt, gunakan last time recap. Sampai tertumpah my swag, bukanlah aku nak kau. Cek balik, cek balik, cek balik, cek balik, cek balik, cek balik. Alright guys, this is about to be some rap Melayu battle shit. Let's do this. Rappers, you got 1 minute rounds each, 3 rounds. Rapper to my left, introduce yourself. I'm K-Man, represent the Bat Cave. Rapper to my right, introduce yourself. I go by the name Shadow, represent the 53300. Alright, camera crew, we ready to go? Let's go. Who wants to go first? Okay. One to some, one you. Okay. Alright, 1 minute on K-Man, let's go. Hey yo, MY Battles, are you ready? Yeah. MY Battle, I said, are you ready? Yeah. Rasa macam WWE, tapi aku tak peduli. Aku masih di sini boleh buat benda ni. Sebab aku K-Man, memang aku takkan henti. Yo, budak ni Shadow, dia datang pakai Durag. Jangan risau doh, kau takkan boleh mengandung battle dengan aku walau kau pakai Durex. Yeah, malam ni dia bakal kena main. Dia tahu aku K-Man, aku tak main-main. Dia datang sini, dia kena banyak belajar, dia kena rajin. Dia tak cukup besar, aku rasa dia kena banyak makan vitamin. Yo, Shadow, hari tu kau cakap kau nak beli kereta. Apa cerita? Aku pelik dan tak faham asal kau nak bita. Cuba kau cerita apa kau punya kereta yang kau nak beli tu, jenama apa? Tapi yang pasti, lepas ni dia akan isi minyak RON 95 yang ada subsidi budi. Alright, time. My cut over. Alright, 1 minute on Shadow. You ready, bro? Alright, yo. Let's go. Yo. Okay. Like, yo, K-Man. Kalau korang nak tahu, hari ni aku tengah battle dengan best friend dimensi lain. Like, benda ni yang tak boleh main-main. Macam dia cakap, jangan sembang pasal kain. Dia tanya kereta apa aku nak beli, kau stay je lah pakai kau punya Proton RAP, aku nak beli Mazda 3. Like, don't ever fuck with me, bro. Even though kau OG, kau just orang tua yang kebulo. Like, you really need the relevancy untuk kau jauh. Dan benda tu kau takkan dapat even kau pakai rapper lain, this rapper podcast. Dan benda tu yang aku tak nak layan. Dan aku anggap kau ni macam rapper. Okay, ada stage tapi lebih kepada iklan, bukan main actor. Kau kena tahu kalau kau ni main actor pun still banyak cut dalam scene kau. Sebab aku buat music cinematic. Aku rap dan speech, semua benda ada soul. Kau jenis kalau nak bini kau pun kau boleh soul. That's fucked up. Dan aku banyak benda yang aku tak faham. Tapi dalam dunia ni, dua benda yang aku paling benci dan paling haram. Babi dan anak haram. What the fuck? Like, okay, my bad kalau aku banyak mencarut. Sebab kalau dia jadi juri, dia akan cakap no racist and no carut. Like, banyak gatekeep gila babi. Budak ni bagi pagar. Dia kena tahu aku trapper, aku meniaga luar pagar. Alright. Time, Like, bro. Sorry. Hey yo. Yo, make some noise for these rappers. Alright, 1 minute on you, bro. Let's go. Okay, memang betul semua benda aku nak sold sebab aku otak businessman. Kau mind your own business, bro, sebab kau tu mesti tak reti nak beroman. Okay, tak. Aku
boleh tembak kau tak perlu gun. Bro, aku datang sini bukan takat rap battle. Aku buka booth jual topi, man. Aku 2 in 1. Ya, aku datang jual topi. Lepas ni kau akan tengok nama aku next to the Cap City. Yeah. Kau boleh panggil aku Datuk K walau bukan aku yang kahwin dengan Siti. Okey, bagi lagi memang aku tak peduli. Malam ni aku kenduri. Yeah. Sebab waktu bulan puasa aku puasa penuh. Hari Cap. So hari ni aku puasa 6, aku berbuka makan rapper wack bernama Shadow. Cakap kat dia tak payah mencarut like kepala buto. Sebab budak ni dia kata dia pernah tulis rima dalam buku conteng masa kelas geografi. Tapi sebenarnya apa yang dia buat, dia menconteng arang dekat muka sendiri. So lepas ni kau kena get ready. Aku bukan nak cakap pasal line racist, tapi kalau tengok muka kau berjambang, tantang kau ni kumpulan ISIS. Kau ada krisis dengan budak midlife, itu sebenarnya kau ada midlife crisis. Time, bro. Yo, make some noise, baby. Alright, Shadow, 1 minute on you. Like dia kata aku ada midlife crisis, tapi orang tua ni yang tak sedar diri. Like kalau bini dia bagi dia keluar, dia straight jumpa FPB dan kena K dulu like gini. Like benda tu lepas tu dia nak cakap pasal harga diri. Now aku faham masa kau buka booth kat belakang dan suruh yang jaga Z Legacy. Bro, like kau kena tahu, satu back cave ambil dengan aku. Like malulah sikit, mana nak letak lu punya dompet dan lu punya malu. Sebab benda tu aku cakap, aku ni future. Kalau macam mana kau collab dengan rapper baru pun, kau still nampak macam masa lampau. Kau kena tahu kalau aku ni dalam mimpi kau terus ngigau. Aku terang gila babi dari lampu ni, buat kau silau. Like tu run basic. Benda yang aku boleh buat hidup kau tragic. I keep it classic. Kau cakap Kemen menang, bro, kau takkan dapat lawan level ni. Dia kontrol rambut, ikat sampai guling-guling. Nak lawan dengan aku pusing-pusing cakap macam oh. Like sembang pasal racist. Sembang pasal racist and ISIS just because face aku ada Middle East. That's fucked up, bro. Sebab kau nampak tak apa yang jadi kat luar. Semua terbunuh. Kau bodoh sombong, penipu, hidung tinggi Pinocchio. Kau bawa tapak kaki aku. Kau perlukan extra time untuk bagi 2 punchline yang tak laku. That's fucked up. Nak battle rap, motherfucker, kau OG yang whack. Kau budak yang tak boleh rap. Check balik kenapa whole scene nak tiringkan kau dan pandang kau slack. Like benda ni aku straight talk. Sorry kalau kau rasa aku dah lebih time. Sorry kalau aku ni Sabala dan kau crime time. Right time. Shit's getting a bit hot. 2 rounds on your head. 2 rounds on you. Alright. Good guys, make some noise for these rappers. Alright, Lethal Seals, let's go. We'll be back in 5 minutes for the next battle. Okay. Cause only I could away, get out of the mattress. Cause only I could